Para penonton yang dirahmati Allah serta saya kasihi sekalian, kali ini kita akan masuk kepada bab tafsir mutaakhirin ataupun tafsir contemporary. Tafsir yang dikarang pada zaman kita. Itu maksudnya. Kitab pertama yang saya rasa wajib kita kenal ialah Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili, seorang ulama besar yang berasal daripada Syria. Ulama ini sangat terkenal dan masih hidup. Maknanya kalau kita nak jumpa beliau masih boleh. Beliau banyak mengarang buku. Lebih kurang 133 jilid semuanya. Hebat Syekh ini, sangat-sangat produktif. Bukan senang sebenarnya nak karang beratus buku yang tebal-tebal pula tu. Tetapi Syekh Wahbah Al-Zuhaili boleh buat sebab beliau tahu kerja lillahi ta'ala ini, ya, ganjarannya amat besar, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam banyak-banyak kitabnya, ada dua kitab yang paling orang ramai kenal, iaitu yang pertamanya kitab tafsir ini, dan yang keduanya kitab fiqh yang bertajuk Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah. Lebih kurang 8 jilid. Itu latar belakang pengarangnya untuk lebih mudah kita kenal. Tentang tafsirnya pula, iaitu Tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili mengambil masa 16 tahun untuk tulis keseluruhan tafsir ini yang terdiri daripada 16 jilid. Kitab tafsir ini banyak menjadi rujukan dunia, bukan setakat orang Malaysia saja, sebab beberapa faktor sebenarnya. Yang pertamanya ialah dari sudut gaya penafsiran. Syekh Wahbah Zuhaili menggunakan kedua-dua metodologi, iaitu corak tafsir bil ma'thur dan juga corak tafsir bil ra'i. Syekh juga akan cuba padukan, akan gabungkan pandangan tafsir-tafsir yang klasik, tafsir-tafsir lama dan juga tafsir-tafsir contemporary, supaya pembacanya, iaitu kita, akan dapat kedua-dua pandangan itu dalam tafsirnya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dari sudut susunan penerangannya. Saya suka kitab ini sebab Syekh Wahbah Zuhaili bila terangkan ayat, beliau akan bahas berdasarkan topik-topik kecil. Jadi kita sebenarnya akan lebih mudah nak follow dan kita lebih mudah nak faham perbincangan topik-topik itu. Dari segi teknik penulisan tafsirnya, Syekh Wahbah mula-mula akan ceritakan terlebih dahulu kepentingan sesuatu surah. Kemudian beliau akan bahas dari sudut bahasa. Dan di sini Syekh akan kupas satu persatu ayat-ayat itu berdasarkan perspektif grammar, balaghah, istilah-istilah penting atau apa saja yang berkaitan dalam bab bahasa. Kemudian beliau akan start menerangkannya pula kepada kita. Beliau akan menjelaskan makna-makna, beliau akan datangkan dalil hadisnya. Dan kalau ayat itu ayat hukum, Syekh akan datangkan pandangan-pandangan ulama tentang hukumnya. Dan Syekh juga akan bagi kesimpulan untuk mudah kita pegang. Bukan setakat itu. Kalau ayat itu ada kaitan dengan kehidupan kita, Syekh akan terangkan bagaimana ayat ini boleh berinteraksi dengan kehidupan kita. Nak jadikan pegangan ataupun prinsip kehidupan. Saya suka sebenarnya teknik ini para penonton sebab ianya teratur, jelas dan mudah faham. Ialah kita ni kan generasi kontemporari. Sukakan sesuatu yang mendalam tetapi mudah faham. Straightforward serta step by step susunannya. Kalau anda juga seperti saya cadangkan cepat-cepatlah ke kedai buku agama, cuba cari kitab tafsir ini. Sangat-sangat baik untuk kefahaman kita. Dan saya rasa ia sudah mula diterjemah dalam bahasa Malaysia oleh PUM, iaitu Persatuan Ulama Malaysia. Cuma saya kurang pasti sama ada keseluruhan tafsir ini dah habis terjemah ke belum. Itu saya kurang pasti. Yang pastinya ialah juzuk-juzuk penting seperti juzuk 30, juzuk 29 sudah pun diterjemah dan ada di pasaran.